Filem tu boleh katakan filem pertama di Malaysia yang menggunakan kaedah HD. Oh, High definition. Jadinya bila filem tu, kan filem tu meletup kan. Yes. Betul. Dapat sambutan yang menarik. Betul. Box office. Yes. Tetapi dinafikan untuk masuk dalam PPFM. Ni FFM. Festival Filem pada Malaysia. tahun itu. Sebab itu bukan filem, itu digital. Oh. Sampai macam tu tau pemikiran orang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita dalam podcast Kongsi Sikit, kongsi cerita, kumpul idea. Bersama saya hari ini Hidayah dan juga sahabat saya yang begitu ramai peminat. Saya AG. Okay, hari ini kita akan bercerita tentang apa AG? Sebelum kita kupas topik pada hari ini, kami daripada podcast Kongsi Sikit ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat penonton-penonton di luar sana yang telah view, yang telah komen, yang telah like dan share video-video podcast kami sebelum ini. Ya, dan ada yang personally DM kami. Okey, mana episod seterusnya? Wah. Okey, runsing ya, tak boleh tengok episod seterusnya. Jadi kami sangat-sangat happy dan sangat thankful for your support. Okey Kak, topik apa yang kita nak kupas hari ini? Okey, hari ini kita bawa bersama seseorang yang saya rasa berdebur lah saya tunggu kat sini kan. Nak duduk satu pentas dengan dia ni agak seram juga. Okey, sebab ilmu yang dia ada, pengalaman yang dia ada. So hari ni kita bawakan siapa seorang AG? panel khas ya, di mana saya yakin kalau kita perkenalkan dia, generasi millennial lah ya, early 90s, garanti akan kenal dia siapa. Saya bagi teaser sikit. Okey, kalau saya nyanyi runut bunyi ni, saya garanti kamu semua kenal siapa beliau ya. Kita bagi sikit boleh ya. Dia bagai seorang pahlawan. Wow, teaser. Okey, bersama-sama dengan kita ialah Okey, Tuan Haji Azizan bin Rubaan, iaitu pengarah syarikat Empire Pixel Studio. Alhamdulillah, selamat datang Tuan. Terima kasih kerana sudi datang ke podcast Kongsi Sikit pada hari ini. Ya, terima kasih kepada pihak yang mengundang AG. Kalau nak ikutkan, dia macam tiba-tiba. Tiba-tiba aku ada kat sini. Kan gitu. Jadi okeylah, secara ringkasnya saya orang kenal sebagai Azizan dalam industri, dipanggil Abong. Nama tu wujud masa zaman saya kerja di Karisma Pictures. Karisma Pictures ni buat Usop Sontorian. Manakala satu unit lagi, Karisma Publication, buat majalah Ujang. Pada ketika itu tahun 1993, 94 macam tu. Jadi zaman tu kan semua ada nama-nama kan, ubi lah, tembakau ni, semua ada nama-nama tu kan. Betul-betul ingat. So saya pun terjebak lah juga nama-nama tu kan. Dan saya masuk dalam industri tu sebab saya punya cousin kartunis sukun. Tahu nama tu? Atuk kami adik-beradik. I see. So duduk rumah sebelah-sebelah kat kampung. Dekat Aitam sana, dekat Muar. So dari situlah saya mula datang KL apa semua, interview, dapat kerja, masuk kerja, konon nak jadi kartunis. Tapi melukisnya kurang kot agaknya. Jadi dia serahkan masuk jadi animator. Pada masa tu perkataan animator tu pun macam pelik. Mana ada pada zaman tu tahun 1993 94 industri animasi tu macam tak ada. Kan? Faham. Kartun dekat TV dah banyak dah, tapi benda tu tak ada kat Malaysia kan. Kat situlah bermulanya saya dalam industri animasi ni lah. Faham. Saya ni lah, saya berkenan sikit sebab sebut air hitam, sebut Usop Sontorian. So kenapa kartun tu nama dia saya ingat sebab saya membesar dengan kartun Usop Sontorian tu. Sekarang pun saya macam boleh imagine dia punya rupa tu kan. Rupa tu kan. So adakah kartun itu di branding kerana, tak silap saya lah, dekat air hitam sana ada satu parit ke apa parit suntuk.
Adakah sebab itu asal usul Usop Suntorian tersebut? Betul. That's why nama dia Sonturian. Oh. Johor kan Johorian. Sonturian, Parit Sonto. Parit Sonto tu di Batu Pahat. Tapi dia berdekatan dengan Muar lah. So dari situ, dan kebetulan pula Parit Sonto tu adalah tempat kelahiran bos saya pada ketika itu. I see. Jadi dia ambil sempena nama kampung dia lah, Parit Sonto. Nama Usop tu nama dia lah, tak salah saya. Kenapa bapak dia macam tu. I see. Okey, terjawablah persoalan saya selama ni kan. Kenapa dari dulu lagi saya sebenarnya tanya, kenapa Usop Suntorian? Satu, kenapa Usop? Kenapa bukan Ali ke, Azmi ke, Abu ke kan? Kenapa Usop? Kenapa nama Usop? Lepas tu kenapa Suntorian? Adakah dia ada kena mengena sebab saya pernah belajar di Johor. Saya pernah belajar di Batu Pahat lah, UTHM. So adakah nama Suntorian tu datangnya daripada Parit Sonto tu? So tertanya-tanya AG, terjawab rupanya setelah bertahun-tahun tak boleh tidur. Betul. Kan fikir 30 tahun lebih 30 tahun lebih baru dia tahu jawapan dia apa. Sekarang sudah terjawab buat penonton-penonton podcast kami. Betul, saya yakin penonton-penonton yang lebih kurang sebaya saya pun mesti tertanya-tanya juga, dan hari ni akhirnya terjawab. Di mana? Di podcast Kongsi Sikit. Okey Ji. Baik Tuan Azizan, mungkin boleh cerita sedikit sekarang di Empire Pixel Studio, Tuan buat apa? Okey, secara generalnya lebih kepada hal-hal perfilman lah. Dan kemudian bila datangnya AI, membawa ke AI. Faham. Sebab saya punya background asalnya animator. Kemudian selepas animator buat editing, penyuntingan video. Selepas penyuntingan video, buat projek untuk Smart School. Kalau pernah ingat ada nama projek tu Smart School, kerajaannya. Kemudian barulah masuk untuk directing, dokumentari, telemovie, drama dan yang lain-lain. Selepas itu bila datangnya COVID, tak ada kerja. Faham. Bila tak ada kerja, mulalah godak-godak AI. Pada masa tu AI baru tercetus lah. Baru mula tu 2 tahun yang lampau lah, 2 tahun yang zaman-zaman PKP kan. Daripada melanggar tak ada buat apa. Kita tengok AI. Sebab asalnya tengok AI tu, adakah dia ini ancaman ataupun adakah dia bagus untuk orang seperti saya dalam industri perfilman. Sebab time tu semua freeze kan, mana ada kerja kan. Kecuali orang komen lah kan, ada kerja. Tapi yang lain memang freeze. Untuk syuting tak boleh, apa semualah tak boleh kan. Jadi nak cari alternatif di mana. So kat situlah saya tengok asalnya risau dengan AI tu. Faham. Tak tahu benda baru kan. Benda baru. So kita tengok apa yang dia boleh buat, apa yang boleh mendatangkan so-called ancaman. Faham. Sekiranya ada. Bila kita dah lama-lama tengok kan, okey, dia ada bagus dan tak bagus. Faham. Kan? Dan dia adalah sesuatu yang baru. Saya punya pendirian senang. Kalau saya tak mengikuti perubahan zaman, saya akan tertinggal. Betul. So saya ada dua option. Saya nak ditinggalkan ataupun terus ikut sama-sama bergerak. So saya pilih yang sama-sama bergerak. Sebab kalau ikutkan sejarah-sejarah dulu, nak orang-orang filem kan, kenapa mereka semakin tersisih? Sebab tak mengikuti peredaran zaman. Sebab bagi dia, alamak, dah bukan time dia. Tapi bagi saya, tak juga. Selagi dia ada, selagi kita nak, jalan je lah. Kita sebab adapt lah. Kena adapt macam AI kan. Nak ke tak nak, dia dah ada depan mata. Suka ataupun tidak, dia akan terus berjalan. Dia akan tinggal kita gitu je. Betul. Faham. So daripada animator berhijrah ke bidang perfilman dan seterusnya ke AI. Macam kalau kita tengok tu, itu bukan satu benda yang mudah lah untuk kita berubah kan, daripada, sebab ada certain macam Tuan cakap tadi lah, orang-orang ni banyak yang tak boleh pergi sebab dia rasa dia tak boleh nak adapt dengan the new technology. So kalau kita student-student yang tengok ni, kena ingat dia tak boleh semestinya kita start dengan bidang tu, kita habis dengan bidang tu sahaja. So ada ruang lagi untuk kita
improve ourselves, adapt dengan teknologi, but still you can survive lah. Betul, Okay. betul. Kena keluar daripada comfort zone. Betul. Kena belajar nak adapt macam mana. Okey, antara ancaman yang tuan kenal pasti waktu mula-mula explore AI dulu? Okey. Ancamannya adalah AI dia belajar dari manusia. Bila lama-lama kita train, lama-lama dia pandai dan lama-lama dia boleh buat sendiri. Itu dilihat dilihat macam seolah-olah dia akan menggantikan manusia. Faham? Dan mulalah orang-orang dalam filem terutamanya cakap habislah kita lepas ni tak ada kerja. Habislah industri. Tapi bila dia fikirkan balik, benda yang sama berlaku ketika peralihan analog dengan digital. Okay. Zaman pakai tape sampailah pakai mini DV, kalau ingat. Yes, Mini DV ingat. kecil Yes. Sampailah sekarang semua pakai digital kan. Betul. So setiap peralihan tu akan ada yang tak suka ataupun rasa akan ditinggalkan. Tapi hujung-hujungnya adapt, berubah. sebagai contoh director Suami Baba. Oh my god, suka. Datuk Paduka. Saya kenal dia. Suami Baba. Yes. Sangat glamour. Dia adalah pencetus kepada era analog ke digital. Kalau pernah dengar satu filem namanya Pontianak Harum Sundal Oh Malam. my Oh. goodness. Cerita tu memang Saya- best. Yes. Orang di belakang tabir itu juga. Wow. Saya okay. antara yang offline edit. Saya yang edit. Wow. So bila benda tu berlaku, filem tu boleh katakan filem pertama di Malaysia yang menggunakan kaedah HD. Oh. High definition. Definition. Jadinya bila filem tu, kan filem tu meletup kan. Yes. betul. Dapat sambutan yang menarik. Betul. Box office. Box office. Yes. Tetapi dinafikan untuk masuk dalam PPFM. Ni FFM. FM. Festival filem pada Malaysia. tahun itu. Sebab itu bukan filem. Itu digital. Oh. Sampai macam tu tau pemikiran orang. Faham. I see. Pada zaman tu filem tu saya rasa kalau dia masuk bertanding dia akan menang. Oh. Tapi mesti. oleh sebab dia digital, Jadi dia nafikan bukan hak. filem, dia Nafikan dinafikan hak. lah haknya. Tapi hari ni siapa yang tak pakai HD? Betul. Siapa yang tak pakai? Betul. So benda tu adalah kata orang peralihan yang orang mula-mula tak nampak sangat. Tapi lama-lama memang kena pakai lah. Betul. Sama juga dengan AI. Kalau dulu kita boleh survive dengan apa seadanya, sampailah ke hari ni, kenapa tak boleh? Pada saya macam tu lah. Tapi but still lah, walaupun yalah saya tertarik dengan tuan cakap tadi kan ada yang takut lepas ni kita tak ada kerja kan. Tapi still AI is AI lah. Dia masih hilang human touch dia Yes. tu. So kalau kita boleh blend both tu, human touch dengan AI, so saya rasa Ya. kan very Betul. interesting lah. Saya setuju. Sebab pandangan untuk orang-orang dalam filem mengatakan AI ni, kalau kita buat video AI, dia tak ada roh. Dia tak ada Faham. manusia Soul. manusia betul. ni kan. Tak ada soul. Dia tak ada soul. Tapi dia perlu ingat, that's why kena belajar dulu AI tu apa. Yeah. Pemikiran mereka adalah AI tukar habis. Salah. AI adalah platform penambah kebaikan kepada yang sedia ada. Harus diingat yang itu. Macam mana dia boleh jadi penambah kebaikan? Sebab manusia lah yang treat dia dan ajar dia. Bermakna kena ada manusia yang ajar AI tu baru dia jadi. Kalau tak ada manusia, idea kita tak akan jadi. AI tu tak akan tiba-tiba je bangun pagi dia keluarkan satu idea sendiri. Ini aku bagi kau idea. Tak suruh pun. Tapi dia buat sendirian. Mana ada? Kan dia nak kita bagi idea, kemudian dia nambah kebaikan. Ya, kita olah lah. Dia kita olah. Jadi pusing macam mana pun bermula dengan manusia tu sendiri. Sentuhan manusia tu Ya. ada. Sebab kita ada kelebihan yang itu yang Allah Ta'ala buat. Betul. Kita kan Betul. itu kan mesin. Ya. Dan janganlah menyamakan mesin yang dicipta oleh manusia sendiri dengan kita kan. Ya. Itulah kelebihan kita. Kita Betul. ada akal fikiran Ya. yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Insaf saya dengar je. Betul. Ya. Ya. Jadi jangan lupa itu ya. Masih lagi kita yang mengawal dia lah AI ni. Okey, seterusnya berkenaan dengan, saya rasa ada a few weeks ago lah ya, ada satu kisah lah yang viral dalam kalangan pelajar terutamanya, di mana mereka ialah pelajar pun sama adapt
menggunakan AI ya, tetapi ada sesetengah pelajar yang menggunakan AI sebagai jalan mudah. Contohnya dari segi assignment. Kan pensyarah berikan tugasan kan. Kalau pelajar ni, AI yang paling dekat di hati mereka ialah ChatGPT lah. Ya. Buat semua benda assignment, semua apa benda pun ChatGPT. Jawapan ChatGPT. Tanya soalan ChatGPT. Even budak sekolah rendah pun, bukan yang di peringkat universiti atau politeknik ni, tapi di peringkat sekolah rendah pun ada yang nak buat karangan pun guna ChatGPT. So apa pandangan tuan kan berkenaan dengan this apa kita panggil fenomena atau trends lah. Ya, betul. Okey. Sebelum tu perlu diingat kita ada 6 sekolah rendah AI. Okey, saya tak tahu. Ni first time saya dengar sebenarnya. Di Sabah Sarawak, satu di Keluang. Keluang Yombe ke Keluang, something macam tu. Di Johor lah. So benda ni bagi saya penerapan awal penggunaan kaedah AI itu sendiri, contoh ChatGPT, harus ditanam dari sekolah rendah untuk etika penggunaan. That's the word. Etika penggunaan, supaya dari awal tu diorang dah belajar apa yang boleh, apa yang tak boleh, kenapa tak boleh. Sebab budak zaman sekarang, kalau kita bagi tahu tak boleh, dia buat je. Betul. Tapi kena bagi tahu tak boleh sebab apa. And then dia baru sebab itulah. Kalau tak percaya, buatlah. Kan? Then nanti akan jadilah something kan. So begitu juga yang berbalik pada soalan tadi. Untuk student, dia macam ni. Mereka lahir terus dah belajar AI. Maksudnya dia bukan tunggu dah tua macam saya, umur sekarang 50 baru jumpa AI. Tak, dia dalam era itu dia jumpa AI. So dia menganggap AI sebahagian daripada kehidupan dia. Dah jadi macam sila hari bulan akan datang ni, AI bukan lagi satu benda pelik. So dia menggunakan sebahagian kelebihan yang ada pada AI untuk membantu dia. Memang itulah tujuannya AI. Tetapi dalam unsur pendidikan, kalau kebergantungan tu 100% pada AI, dia akan merugikan dia balik. Sebab apa? Sebab dia tak menggunakan akal untuk berfikir. Dia gunakan mesin tolong dia berfikir. Ujung-ujung nanti kalau benda tu tak ada, jangan cakap benda tu tak ada lah, tiba-tiba tak bayar bil, internet tak ada, mengelupur. Betul kan? Itu yang kita risaukan sebenarnya kan, bila this trend di kalangan pelajar-pelajar, dia memang macam bergantung sangat dengan AI tersebut, especially ChatGPT lah kalau dalam konteks kita ni. Lepas tu bila dia buat assignment semua tu, dia jadi macam malas berfikir. Apa yang AI bagi tu, dia tanya AI jawab, itulah yang dia paste dekat dia punya lecturer dan submit. Kemudian bila lecturer tanya, dia tak boleh jawab. So adakah ini akan merosakkan kita punya generasi, yang kita tahu generasi sini yang akan menjadi pemimpin masa hadapan. So macam mana kita nak elakkan generasi ini terus hanyut dengan AI tanpa menggunakan dia punya akal yang diberikan. Maksudnya dia jadi malas berfikir dah ni. Segalanya AI jawab betul. Even kita lecturer pun silap disalahkan kita juga. Betul, sebab dia tanya ChatGPT. Dia tanya ChatGPT, jawapan dia madam, ChatGPT kata macam tu. Dia quote dia ChatGPT, 2025. Macam tu. Tiba kan. Macam mana tuan? Macam mana pendapat tuan lah kan? Macam mana kita boleh benda atasi ni seakan-akan mengimbau masa zaman dulu. Tanyalah Mr. Google. Betul. Lah tak kan. Time tu kita rasa macam Google kan ada. Google kan ada. Itu layak kan. Google je. Google je. Benda sama berlaku sekarang ni. Betul. So untuk mereka anggap benda tu tak salah. Kan kalau saya jadi mereka, apa masalahnya, benda ada depan mata kot. Takkan tak nak pakai. Tapi dia kena ingat pakai tu setakat mana, sejauh mana dia boleh pakai, sampai kalau tahapnya menghilangkan sifat kemanusiaan itu. So benda tu dah jadi yang tak sepatutnya lah. Kan sepatutnya AI adalah medium penambahbaikan. Kan untuk bagi penambahbaikan, bukan guna pakai habis sampai tak boleh nak fikir. Bila tak ada tak boleh nak fikir. Kadang-kadang benda yang simple. Contoh okeylah kita nak pergi shooting.
nak kena start dengan shot apa Kalau dulu zaman-zaman tak ada teknologi macam ni, automatic kita boleh fikir shot apa first untuk shooting tu. Kemudian kan kita ada fundamental macam mana nak buat filem ni apa semua. Lepas ni apa. That's why kena belajar fundamental dulu. Barulah datangnya kepada ChatGPT tu tadi. Kalau dalam bidang saya perfilman, sebab ada fundamental lah, kita boleh bertanya lebih mendalam. Sebab kita tahu nak tanya apa. Ni nak tanya pun tak tahu. Betul. Nak mula pun tak tahu dekat mana. Nak tanya pun tak tahu. Sebab ChatGPT contoh lain kan, sebab AI. Saya rasa dekat sini perlulah penonton-penonton, bukan saja pelajar di luar sana ya, mungkin orang dewasa juga yang menonton perlu tahu, ada awareness lah berkenaan penggunaan AI itu sendiri ya. Kena tahu limitasi, kena tahu etika, yang mana boleh buat, yang mana tak boleh buat. Betul tak? Sebab kita nak elakkan penyalahgunaan. Sebab macam Tuan kata tadi itulah, AI ini adalah penambahbaikan ya. Tetapi human touch tu sendiri perlu ada lah. Betul. Sebab dalam dunia AI ni lah Tuan Tuan pun dah berkecimpung daripada beberapa tahun lah, sampai yang sekarang macam orang kata AI ni adalah everything. Banyak juga sebenarnya keburukan dia kod. Depends lah. Macam yang kita tengok mostly regarding macam tiru, superimpose. Walaupun dulu ada superimpose, tapi dengan AI ni dia punya game dia lain macam game dia lain macam. Dia macam kalau superimpose tu macam almost real. 99% real. Macam dulu, kalau dulu kan pun ada kes-kes macam superimpose ni, tapi diorang kata boleh nampak lah beza. Tambah yang edit tu tak kerti edit kan, tangan ketar-ketar ke apa benda kan, so nampak lah dia nak match ke apa benda ni. Tapi dengan AI tukar muka je, semua upload muka dah boleh buat yang almost 99% sama. So apa pandangan Tuan berkaitan perkara ini? Memang betul. Zaman dulu pun kalau kita tengok bila wujudnya Photoshop, sampai masuk paper mengatakan dia bahaya. Saya ingat ni pasal tu, sebab ada kes artis ni lah. So benda tu bila berlaku, sebenarnya trigger orang nak lebih tahu apa itu Photoshop. Betul kan? Macam free marketing. So slowly benda tu orang, Photoshop ni boleh buat macam-macam ni. Orang yang berfikiran positif, dia akan ke arah kebaikan lah. Tapi kalau orang yang memang dia dah memang jahat, ceritanya ayat mudah dia, dia akan gunakan benda tu untuk keburukan. Sama juga dengan AI ni. That's why bila kita tak ada ilmu pasal AI tu, kita tak boleh nak bezakan ini real ke tidak. Betul. Tetapi jika anda ada ilmu AI, sekali pandang dah tahu dah ini AI. Sebab apa? Sebab ni. Sebab kita dah belajar. Dan kalau dulu pun saya mula-mula tengok, AI ke ni? Boleh buat sampai tahap macam ni. Tapi bila kita dah biasa main dengan AI ni, sekali tengok dah tahu dah dia adalah AI. Nak kalau ikut tahun lepas punya AI, jari tak cukup lah. Kan? Betul. So lebih 5 jadi 7 kan? Suka hati dia extra kan. So benda-benda macam tu, itu yang mudahnya. Bila kita tengok, bila kita tahu pasal AI, automatik kita tahu itu adalah AI ataupun yang real. Kan, kadang-kadang zaman sekarang ni, that's why orang kata zaman sekarang ni fitnahnya lebih. Betul. Mudah nak buat. Kan? Tapi kalau kita ada ilmu ni, kita sekali tengok pun, alamak, dah tahulah AI. Kan? So dah tahu dah ini adalah fitnah. Compare dengan orang yang, betul lah, dia terus hantar je, send. Kan? Dia tak tahu, dia ingat betul kan. Dia pun hantar benda. So tersebarlah fitnah tu. Salah dia lah. Kenapa tak pergi belajar? Tak cross check dulu. Kena pula orang yang disebarkan tu pun sama macam dia. Tak tahu kan. So betul kan. Nanya sian orang lah. Sebab benda ni memang real, pernah terjadi kan. Bila ada satu post keluar, kemudian dia tengok, betul lah, real lah. Ya ke real kan? Sebab benda yang kita biasa, kalau kita biasa godek, biasa tengok, kita boleh tahu sekelimbas. Tapi kepada orang yang layman ni, dia anggap apa yang keluar, tak habis baca title je pun, habis disebarkan. Betul. Malas nak baca ni kan. Baca title, baca lah kan. Betul. Itu problemnya sekarang ni. So AI tu sebenarnya tak salah kan. Yang salahnya attitude ataupun pengguna tu sendiri. Saya suka point Tuan ni berkenaan ilmu tu. Di mana Tuan berulang kali sebut bacalah, ataupun dalam bahasa Arabnya iqra'. Bacalah.
Okey, jadi pengguna di luar sana ya, bukan saja pelajar, tetapi orang dewasa juga ya, tak boleh menggunakan AI sewenang-wenangnya sahaja. Kena tahu AI tu apa supaya dapat bezakan lah. Sebab saya bercakap dari pengalaman lah, even saya punya ibu bapa sendiri kan, yang yelah tidak grow up dengan AI kan, dengan teknologi kan. Kadang tu kita dengar sekali dengar je video di TikTok tu, kita tahu oh itu video AI. Tapi ibu saya sendiri tak boleh mengecam. Jadi kadang tu tengok video ubat selalunya kan, ibu bapa ni suka percaya. Kemudian datanglah pada kita tanya macam mana nak beli. Saya cakap mama bukan. Ini video AI. Jangan percaya. Tapi sebab kita tahu kan, jadi kita boleh bezakan. Betul lah cik kata tadi tu. Tapi mungkin macam mana cadangan ke kan, apa yang kita boleh buat kalau pada pandangan tuan lah kan, apa kita or government atau apalah yang boleh buat untuk kesedaran tentang AI ni, sama ada dia punya kebaikan ataupun dia punya bahaya. So apa yang kita as rakyat, apa yang kita as government yang boleh bantu dalam awareness tentang AI ni? Okey, terutamanya kepada yang dah berkecimpung dalam bidang AI. Secara automatiknya mereka adalah suara-suara yang sepatutnya menyatakan apa bagus dan tak bagusnya AI dan apa yang rakyat perlu tahu mengenai AI. Sebab kalau zaman sekarang pergi kat kampung mana pun, kat kedai kopi, ada yang sebut pasal AI. Sebab dia benda tu dah mula tersebar. AI, tapi mereka sendiri tak faham AI ni apa. Kan? Apa sebenarnya? Dia lebih nampak AI adalah satu medium fitnah. Lebih sebab itu yang kan, benda yang buruk kan lebih senang tersebar kan. Dia branding dia buruk lah. Dia branding yang buruk tu. So dia tahu yang itu. AI ini semua fitnah ni, dajal punya kerja semua. So benda-benda macam ni, peranannya adalah kepada mereka-mereka yang tahu pasal AI, perlu ada penyebar ruas yang lebih mendalam. Kan? Agensi kerajaan lagilah. Tapi kalau nak suruh agensi kerajaan berapa ramai pula nak cater, tak cukup. Jadi kepada prompter-prompter yang sedia ada, kepada yang biasa dengan AI, mereka lah suara-suara mereka yang kena selalu bagi tahu AI ni apa. Awareness tu sangat penting. Sebab bermula dari situlah ada kesedaran nak tahu pasal AI. Kalau tak, just sekadar macam itulah. Okay. Saya macam tertarik sikit lah. So macam tertanya-tanya, kalau tuan ada info mengenainya lah kan, ada ke any badan ataupun body yang govern about AI ni? Maksudnya yang okay. Kita ada NAIO, National apa saya tak ingat, tapi dia memang untuk AI. Memang itu di cyber ke Putrajaya. Dia ditubuhkan untuk menjaga perihal pasal AI. Termasuk juga CMCF tak silap, nanti boleh cek balik. MCMC lah pun dia dah keluarkan buku garis panduan mengenai AI itu sendiri. Dan lama kelamaan saya tak rasa pelik kalau sekiranya dia ada kat akta mengenai tata cara penggunaan AI itu sendiri. Sebab kita kena kawal. Kita kena kawal sebab sekarang ni kalau tak kawal, dia can be apa-apa. Jadi buruk punya jadi baik punya, bergantung kepada yang nak pakai. Berbalik pada soalan tadi, ada tak badan menjaga? Secara personally saya sedang berusaha menubuhkan persatuan AI. Menarik. So kenapa persatuan AI? Dia macam ni. Bila ada persatuan itulah yang akan jadi tempat untuk rujukan government sendiri. Betul. Government dia nak tanya rate card, contohnya harga. Dia nak tanya pasal etika, dia nak tanya benda-benda yang melibatkan AI, apa yang boleh, apa yang tak boleh, semualah. So kalau tak ada satu persatuan yang menjaga, bagaimana dia nak memantau ahli-ahlinya? Betul. Kan? Dan jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, dia kena tengok itu adakah ahli ataupun bukan. Sebab tak boleh nak judge seorang punya kerja habis semua kena. Betul. Kan? So dengan adanya persatuan, harap-harapnya dia dapat membendung ataupun memberi penambahbaikan dan penyebar luasan yang lebih. Itu harapannya.
Itu menarik. Sebab itulah tertanya-tanya juga kan, bila AI ni dah semakin ni kan, dia mungkin perlu satu badan ataupun persatuan yang boleh govern kan. AI ni. Kita nak mencegah lah, daripada mengubati. Dia bukan sekadar mencegah lah kan, untuk macam awareness, untuk educate. Ayat yang lebih sesuai kan, educate orang tentang penggunaan AI. Sebab macam tuan cakap tadi, AI kita tak boleh nak control dah. Satu dunia guna, so takkan tiba-tiba kita Malaysia tak nak guna. Betul. Macam tu kan, cuma how we use it. Itu tak ada orang yang monitor. Bila tak ada yang monitor, dia jadi, saya rasa lah itu yang out of control. Yang banyak di ni. Betul je? Okey. Baik tuan, sebelum kita habislah tamatkan episod pada hari ini, mungkin tuan boleh kongsikan sedikit kepada penonton kita di luar sana harapan tuan sendiri kepada rakyat Malaysia berkenaan AI, penggunaan AI. Okey. Kepada orang ramai di luar sana, fahami dan belajarlah apa itu AI yang sebenarnya. Sebab dengan cara itulah kita akan dapat tahu kebaran kalian apa yang boleh dan tidak boleh, dan etika penggunaan itu sangat penting. Sebab kalau kita tak ada ilmu tu, kita sendiri tak tahu nak menyatakan kebenaran yang mana satu, adakah dia benar ataupun tidak. Jadi kalau kita dah ada ilmu tu, sekali tengok macam saya sebut tadi, dah tahu dah. Sekilas ikan di air, kita dah tahu. Kan? Jadi kena belajar. Kena belajar, tak rugi pun belajar. AI sekarang ni banyak source yang free pun ada. Itu nasihat saya kepada mereka. Baik, terima kasih banyak-banyak. Sangat ni lah, sebab orang pun yalah, betul lah macam tuan cakap dia, ramai juga yang rasa nak belajar AI tapi mahal. AI ni mahal. Dia bukan benda yang murah dia cakap kan. Tapi seperti yang tuan kata, ada banyak platform lain yang kita boleh belajar secara percuma. Percuma lah dulu. Lepas tu rasa boleh pergi, kita ambil lah yang berbayar. Macam betul. Kan. Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak ya Tuan Haji Azizan sekali lagi daripada podcast Kongsi Sikit ya, kerana sudi datang ke podcast kami. Dan buat penonton-penonton di luar sana, jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe ke akaun YouTube PNS Shout TVET. Podcast Kongsi Sikit especially-nya. Like banyak-banyak. Ada soalan atau ada cadangan, siapa lagi kita nak panggil untuk next kita punya episod, boleh drop komen dekat situ. Terima kasih banyak lagi sekali Tuan Azizan meluangkan masa, seorang pengarah syarikat yang sudi meluangkan masa dia yang sangat berharga tu untuk berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan AI. Saya rasa banyak yang kita boleh belajar, especially pelajar-pelajar yang dengar. Ingat guna dengan ilmu, bukan guna secara membuta tuli. Itu sahaja AJ podcast kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam podcast Kongsi Sikit, kongsi cerita, kumpul idea. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye. Bye.